Commander, this is SK Tanjung Putri Control Station. We are preparing to launch and discover a new identity. Standing by. Initiating launch sequence. Spaceship ready. Rise up. Launch. Go. Calculating coordinates. Charging hyperdrive. Prepare for hyperspace jump. Now. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tuan-tuan dan puan-puan, anda telah selamat mendarat dan selamat datang ke Starry. Starry Rise Up. SK Tanjung Putri yang kini telah dijenamakan semula sebagai Starry. Penjenamaan semula ini bertujuan membina identiti sekolah yang lebih segar, progresif dan berdaya saing selari dengan keperluan pendidikan abad ke-21. Starry, spirit, trust, action, resilience, inspire. Berikut merupakan logo Starry. Bintang melambangkan aspirasi, kejayaan dan cita-cita tinggi. Bulatan biru merupakan simbol kesatuan, perlindungan dan kesinambungan. Lingkaran putih melambangkan keikhlasan, ketulusan dan niat yang bersih. Gradiasi warna merah melambangkan semangat, keberanian dan tenaga. Oranye merupakan kreativiti dan daya juang, manakala kuning merupakan harapan dan optimis. Tipografi Starry, huruf I yang berbentuk belian merupakan simbol keunikan dan identiti sendiri. Secara keseluruhan, Starry merupakan perjalanan yang penuh semangat berpaksikan nilai kepercayaan bergerak pantas ke arah kejayaan dengan identiti yang kukuh. Memperkenalkan nama-nama baharu kelas-kelas Starry. Arif, Mercury, Bestari, Venus, Bijak, Mars, Cerdik, Jupiter, Cerdas, Neptune, dan Prasekolah Azkia, Aries Azkia. Berikut merupakan nama bilik-bilik khas. Pejabat Stella Luna Center, Dewan Terbuka Starry Galaxy Hall, Bilik Guru 1 Supernova, Bilik Guru 2 Orion Station, dan kantin Karina Bistro. Tuan-tuan dan puan-puan, ekspedisi anda di Starry telah tamat. Sekian, terima kasih. Starry Rise Up.